Jadi Nabi turun daripada bukit ni, Nabi turun lari. Ketika Nabi turun itu dalam perjalanan ini, daripada sini nak balik, di tengah-tengah perjalanan namanya diseru, ya Muhammad. Maka Nabi mencari. Ketika Nabi cari, mana Nabi tengok? Ni, langit yang sama. Ni, bayang langit ni Nabi cakap. Tuan-tuan semua jadi saksi. Kita duduk sini, kita boleh nampak sejauh mata memandang keseluruhannya. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, tidaklah ketika itu Jibril panggil aku tengok langit. Apa aku nampak? Kiri, kanan, depan, belakang, semua penuh Jibril. Maknanya apa? Jibril punya dramatic entrance dia dahsyat. Dia nak introduce diri dia dekat Nabi. Masa dia panggil Nabi Muhammad tu, dia berada di atas singgah sana dia, dengan membukakan sayap kanan dia satu, membuka sayap kiri dia satu, menutup seluruh ni semua Jibril lah ya. Bayang besar mana ni. Sebab itu Jibril kalau mai ke bumi, dia akan menyamar jadi orang. Sebab apa? Ini bukan tempat dia. Jibril punya level Sidratil Muntaha. Itu baru dunia malaikat Jibril. Kenapa? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Surah An-Najmi. Ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha, sidrah pokok, muntaha landmark. Maknanya pokok yang dijadikan landmark oleh Allah, siapa pun tak boleh overtake pokok tu, tak boleh lebih bypass pokok tu, no. So maknanya di satu tempat yang kita semua tak boleh imagine. Pasal saya kata tak boleh imagine? Okey, dengar hadis Nabi sebut. Saya, tuan-tuan semua biasa dengar lah Isra Mi'raj, jangan takutlah. Apa dia? Nabi kata, aku sampai di pokok sidrah itu, aku nampak sehelai daunnya sebesar telinga gajah. Telinga gajah, katalah besar ni. Ni, tengok saya tunjuk ni. Oh ni kata ni telinga gajah. Oh ni besar ni. Okey. Besar ni telinga gajah, Nabi kata. So kalau satu helai daunnya sebesar itu, soalan saya kepada tuan-tuan, ranting dia besar mana? Saya sudah barang pasti tak boleh cerita kat tuan-tuan tajuk macam ni. Sebab apa? Sebab saya tak mahir. Hanya kerana kami belajar dengan arwah Datuk Arundin, baru saya tahu macam nak urai kat tuan-tuan. Faham? Semoga Allah merahmati Tuan Guru. Dan semua pahala ilmu ni boleh kat Tuan Guru dan semua guru-guru saya yang mengajar saya. Dan so apa berlaku? Tengok elok-elok, tengok elok-elok. Katalah yang ni telinga gajah, tengok elok, ni telinga gajah. Okey. Kalau itu sehelai daun, takkan pokok ada selai daun, mesti ada rimbun. So kalau rimbun, ranting dia besar mana? So kalau ranting dia besar yang sekarang tuan-tuan tengah imagine, dahan dia besar mana? Ni yang kata pokok Sidratil Muntaha. Baik, okey. Kalau katalah ranting dia besar tu, ni ranting, dahan dia besar mana? Tak tahu. Batang dia, akar dia macam mana? Jadi memang kita tak tahu, ni bukan alam kita. Baik, di alam yang kita tak tahu ni, di situlah Jibril baru boleh tunjuk rupa dia yang betul. Ayat Quran kata apa? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Maka Nabi nampak Jibril untuk kali kedua. Kali pertama sini lah. Tapi itu satu sayap kanan, satu sayap kiri. Dalam Al-Quran, bukan terjemahan, tafsir, Imam Ibn Katsir kata apa? Bagi malaikat Jibril 600 sayap di sebelah kanan, 600 sayap di sebelah kiri. Itu malaikat Jibril. Ada yang kata tak, 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Okey, fine, okey. Nak ambil 600, 300, no problem. Okey, kita ambil 300. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Okey. Imagine kita makhluk bersayap yang paling besar yang tuan-tuan imagine dari masa kita kecil. Satu je, Garuda. Tu pun satu sayap, satu sayap. Itu pun kalau dia terbang masih tak tutup. Okey, Jibril satu sayap kanan, satu sayap kiri menutup alam semesta. So kalau 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, Jibril buka ketika di Sidratil Muntaha. Apa baginda Nabi kata? Nabi kata, ma a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum tengok ciptaan kamu, wahai Jibril, kata Nabi. Maka malaikat Jibril kata apa? Guru Nabi kita. Kata apa kepada Nabi kita? Sebab Allah kata dalam surah An-Najmi, allamahu syadidul quwa. Yang mengajak Nabi malam tu kan alim dia tu, dahsyat dia. Dia very extremely strong, malaikat Jibril ni. So dia kata apa kat Nabi? La taqulu hadza Muhammad. Jangan cakap macam tu Nabi Muhammad. Jangan. Sebab apa kata Jibril? Ada lagi yang lagi dahsyat daripada aku, kata malaikat Jibril. Maka kata Nabi kita, siapa? Maka kata malaikat Jibril, itu adalah Israfil, peniup sangkakala.
peniup sangkakala, malaikat yang meniup sangkakala. Apa sangkakala yang tuan-tuan belajar ni? Kalau dia tiup, apa berlaku? Tiupan pertama apa akan berlaku? Hancur apa? Alam semesta, bukan bumi, betul tak? Seluruh alam, apa cakrawala semua hancur, betul tak betul? Betul kan? Okey. Soalannya, dia tu besar mana? Maka malaikat Jibril menggambarkan kepada Nabi, kata malaikat Jibril, aku yang kita faham tadi, satu sayap kanan, satu sayap kiri menutup seluruh alam semesta. Kalau dia buka 300 sayap dia, kita dah tak tahu dah dia besar mana. Dia tu dengan 600 sayapnya itu boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Lagi besar. Satu-satu. La haula wala quwata illa billah. Satu sayap. Dan Israfil ada sayap macam Jibril juga, 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Bayang, satu sayap dia Jibril duduk bawah tu. Hak Jibril tadi tu, satu sayap dia dah tutup semua kita ni. Tapi jangan takut, saya tak mau kita beriman buta lagu tu. Sebab bagus je, iman tu bagus lagu tu. Tapi saya tambah sikit. Apa dia? Contoh mudah, kita ambil diri kita, kita tiup satu budak, kita tiup, saya ambil sehelai tisu, saya tiup, tisu tu boleh melayang. Tapi saya yang sama tiup seorang abang Syahid, saya tiup tak jatuh. Jadi nak tiup Syahid kena besar mana kipas. Dia tak, daripada mulut saya yang besar ni, tiup tak jatuh. Okey, kipas besar, okey, kipas sebesar bilik kita tu, tiup kita, jatuh semua. Baik, memerlukan orang besar mana nak meniup satu alam semesta hancur? Boleh faham? Faham? Logik sampai. Maka Nabi kata, kalau begitu aku kagum dengan Israfil. Maka kata malaikat Jibril, jangan macam tu Muhammad. Ada lagi seorang. Dia ada dalam surah Al-Haqqah nama dia. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samaniyah. Ayuh, malaikat tanggung arasy. Berapa orang? 8 orang mereka ni. 8 orang malaikat yang tanggung arasy, yang lagi besar daripada Israfil. Gambaran dia macam mana? Kalau Jibril semua sayap dia 300, 600 itu di bawah satu Israfil. Israfil yang 600, 1200 boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat yang menanggung arasy. Dan mereka ada 8 orang. Okey, ingat, saya pasti akan ajak tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat manfaat daripada cerita saya ni. Apa saya nak tuan-tuan, jangan pergi macam ya Allah besarnya. Jangan. Patah balik, kita besar mana. Jangan sombong. Yang sombong, yang lawan Allah, yang duk bagi Allah murka ni, hak besar ni ya. Hak yang semua besar tu semua taat tau. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yamarun. Mereka semua tak akan lawan Allah ya. Allah abang siap-siap lah. Hak kecil ni yang nak lawan. Allah. Agak-agak malaikat Israfil tengok kita besar mana. Kecil. Tak nampak. Halus sangat, tak kira, bagi dia tak ada manfaat apa. Tengok elok-elok. Soalan yang kedua, tengok elok-elok. Daripada kita cerita tadi, saya cerita siapa tadi? Nabi kita, betul? Betul. Saya cerita Jibril, betul? Saya cerita Israfil, betul? Saya sebut malaikat tanggung arasy, betul? Baik, dengar sini saya sebut satu. Dengar elok. Semua yang tuan-tuan semua dalam hati ni yang saya duk cerita tadi, yang semua ni Syahid semua rasa apa? Fush, dahsyat. Ingat, yang tu semua makhluk, belum Allah. Agak Allah kita ni dahsyat mana, hebat mana, power mana, dan banyak mana lagi surprise yang Allah nak simpan, nak tunjuk lagi kat kita, yang nak bagi kita lalu dalam hidup ni. Dia nak bagi macam-macam ilmu dia dekat kita. Boleh faham So kena kenal Allah kita siapa. Tapi kita tak akan kenal Allah melainkan mesti melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena cerita-cerita Nabi baru boleh patah balik ke Allah. Kalau kita nak cerita Allah tu, otak kita tak boleh sampai. So kita kena cerita kehidupan Nabi baru kita boleh balik Allah kita ni siapa. Tujuan kita naik atas ni, kita nak tahu macam mana Nabi dapat wahyu mengubah seluruh alam. Kita sampai naik atas ni, kita turun nanti kita pun nak ubah semua benda. Nak ubah hidup kita ni. Kita nak ubah kita.
supaya orang keliling kita akan mendapat manfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam.